Hari itu bermula seperti hari-hari biasa di Kampung Bukit Tinggi, sebuah perkampungan kecil yang dikelilingi sawah padi dan bukit-bukau hijau. Aku, Aina, seorang wanita berusia 65 tahun, hidup sederhana tapi penuh warna. Mereka kata aku kelihatan lebih muda daripada usia sebenarnya, mungkin sebab aku suka berjalan lambat dan senyum manis. Rambutku yang panjang berwarna coklat gelap sering aku ikat kemas, dan aku gemar memakai baju kurung moden yang sedikit menonjolkan lekuk tubuhku yang masih tegap walaupun sudah berumur. Aku tetap jaga penampilan. Kasut tumit rendah berwarna merah jambu selalu aku pilih, supaya aku boleh berjalan dengan anggun tapi selesa. Hari itu, seperti biasa, aku duduk di serambi rumah sambil minum teh tarik panas, menghirup udara segar selepas hujan petang. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu dengan lembut. Aku pandang keluar, dan di situ berdiri seorang jejaka muda, tinggi lampai, tubuhnya tegap dan wajahnya kemerahan seperti baru balik dari padang ragut lembu. Maksud aku berjemur di bawah matahari. Namanya Amirul, berumur 24 tahun, dengan senyuman yang boleh cairkan ais kutub. Dia memakai baju ti berwarna hitam yang ketat, mempamerkan lengan yang berotot, dan seluar jeans yang dipakai agak rendah, memberi gambaran muda dan penuh aura misteri. Aku tahu dari pandangan pertama, dia bukan orang biasa. Ada sesuatu yang buat aku rasa jantung berdetak lebih laju. Amirul datang bukan sekadar untuk bertegur sapa, tapi dia bawa tawaran yang pelik. Dia kata dia seorang gigolo, lelaki yang menawarkan kehadiran dan perhatian dengan bayaran. Aku gelak kecil. Gigolo ke? Macam dalam cerita tulah. Tapi dalam hati aku, ada sesuatu yang menarik tentang dia. Dia duduk di kerusi rotan di serambi rumahku dengan santai, seperti sudah biasa berada di situ. Aina, saya tahu ini pelik, tapi saya bukan nak ambil kesempatan. Saya cuma nak jadi teman yang boleh buat awak rasa hidup semula, katanya sambil memandang mata aku yang biru kehitaman. Kalau awak bagi peluang, saya akan tunjuk yang saya lebih dari sekadar rupa, tambahnya. Aku terdiam, fikiranku bercelaru. Tapi aku juga rasa ini mungkin peluang untuk aku alami sesuatu yang baru, sesuatu yang aku selalu rahsiakan dalam hati. Lagipun, umur bukan penghalang untuk rasa hidup, kan? Aku pandang Amirul dari atas sampai bawah, dan senyuman nakal terukir di bibirku. Baiklah, Amirul. Kita cuba dulu, tapi jangan main-main. Ya, aku balas dengan suara perlahan tapi penuh makna. Dia mengangguk, matanya berkilat seperti bintang di malam tanpa awan. Dan aku tahu, malam itu semuanya akan berubah. Tapi apa yang berlaku selepas itu? Itu cerita lain, yang akan aku kongsikan nanti. Malam itu, suasana di rumah aku terasa lain dari biasa. Lampu minyak di serambi dipadamkan, digantikan dengan cahaya lembut dari lampu meja yang berlapis kain merah jambu, mencipta bayang-bayang yang menari-nari di dinding kayu tua. Aku duduk di sofa empuk berwarna krem, mengenakan baju kurung moden berwarna merun. Kainnya sedikit berkilat dan membalut tubuhku dengan anggun. Tudung satin berwarna emas melilit kemas di kepala, menambah seri wajah yang sudah lama aku jaga dengan penuh ritual kecantikan. Kasut tumit kecil berwarna coklat gelap aku letakkan sebelah sofa. Biar saja malam ini aku berasa bebas. Amirul duduk berhadapan, dengan seluar jeans lusuh dan kemeja putih yang dipunggah sedikit supaya nampak otot perutnya yang bersegi. Tangannya yang kuat memegang cawan teh tarik, tapi matanya tidak lepas memerhati aku, seperti sedang membaca rahsia yang tersembunyi. Aku cuba untuk kelihatan tenang, tapi hati berdebar-debar seperti anak darah pertama kali bercinta. Awak tahu, Aina, saya tak biasa macam ni. Biasanya saya kerja di bandar, tapi saya rasa nak cuba suasana kampung. Dan mungkin lebih daripada itu, katanya perlahan, nada suaranya lembut seperti muzik gamelan. Aku balas senyuman, cuba menyembunyikan rasa kagum. Dia mula bercerita tentang kehidupannya di Kuala Lumpur, tentang kesunyian yang dia rasa walaupun dikelilingi orang ramai,
dan bagaimana dia melihat aku sebagai OH dalam padang pasir. Aku mendengar dengan penuh perhatian, terasa seperti ada sesuatu yang menyentuh jiwa aku. Tapi aku juga tahu, Amirul datang dengan niat, dan aku harus berhati-hati. Tiba-tiba dia ketawa kecil dan berkata, kalau umur saya 24 tahun ni dah buat awak terpikat, saya rasa saya kena jual tiket masuk ni, ya? Aku ketawa, dan suara aku bergema di ruang tamu kecil itu. Kalau macam tu, saya nak GIP pas lah, baru berbaloi, jawab aku sambil mengangkat kening dengan gaya nakal. Dia tersenyum lebar, menunjukkan barisan gigi putih yang sempurna, dan aku rasa panas di pipi. Malam itu, kami berbual sehingga hampir tengah malam, berkongsi cerita, tawa, dan sedikit rahsia yang hanya boleh dikongsi oleh dua insan yang baru bertemu tapi rasa macam sudah lama kenal. Tapi di sebalik keintiman itu, aku perasan sesuatu. Ada sesuatu yang Amirul sembunyikan, sesuatu yang buat aku berfikir dua kali. Sebelum aku sempat bertanya, telefon bimbitnya berbunyi, dan dia angkat dengan nada serius. Aku cuba menyembunyikan rasa ingin tahu, tapi hati aku sudah mula berbisik. Siapa dia sebenarnya? Apa yang Amirul sembunyikan dari aku? Malam itu, aku tahu ia baru permulaan. Lampu meja berkelip-kelip, mencipta bayang-bayang sama di wajah Amirul yang tiba-tiba berubah serius ketika dia mengangkat telefon. Suaranya perlahan dan penuh rahsia, seolah-olah berbicara tentang sesuatu yang tidak boleh didengar oleh sesiapa. Aku cuba menumpukan perhatian, tapi suara itu terlalu perlahan, hanya dapat mendengar kata-kata seperti janji, urusan, dan esok. Setelah selesai panggilan, Amirul meletakkan telefon dengan perlahan dan memandang aku dengan mata yang penuh tanda tanya. Maaf, Aina. Ada benda yang saya kena selesaikan. Tapi jangan risau, saya takkan biarkan awak terganggu, katanya sambil cuba tersenyum. Tapi aku dapat rasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku bangun dari sofa, berjalan perlahan ke arah jendela kayu yang berlapis langsir bunga-bunga kecil. Angin malam menyelinap masuk, mengusap rambutku yang terurai sedikit. Aku memakai gelang tangan perak yang selalu aku pakai sejak muda, dan cincin emas nipis yang menghiasi jariku, tanda kasih sayang yang tidak pernah padam dari arwah suami. Amirul, saya rasa kita kena jujur antara satu sama lain. Aku bukan perempuan muda yang mudah terpedaya dengan janji manis, aku berkata dengan suara yang tegas tapi lembut. Dia mengangguk, tampak sedikit gelisah. Dia berdiri, melangkah ke arah aku dengan langkah yang yakin tapi penuh hormat. Aina, saya datang bukan untuk main-main. Saya mahu buktikan yang saya bukan sekadar gigolo seperti yang awak sangka. Saya mahu jadi sesuatu yang berharga dalam hidup awak, katanya sambil memegang tanganku dengan lembut. Aku terdiam sejenak, merasakan kehangatan dari sentuhannya yang jujur. Tapi di dalam hati, aku juga tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Ada dunia yang Amirul bawa bersama, dunia yang penuh rahsia dan cabaran. Kalau benar awak serius, tunjukkanlah. Jangan hanya kata-kata kosong, aku balas. Mata kami bertemu dalam diam yang penuh maksud. Tiba-tiba, dari luar rumah, kedengaran bunyi motosikal yang meluncur laju, memecah kesunyian malam. Amirul memandang ke arah pintu dengan wajah tegang. Itu, katanya terhenti. Itu orang yang saya cuba elak. Aku rasa jantungku berdegup kencang. Siapa yang datang di tengah malam begini? Apa kaitannya dengan Amirul? Adakah dia benar-benar seperti yang aku sangka? Atau ada sesuatu yang lebih gelap tersembunyi? Malam itu, aku terjaga lama, memikirkan Amirul dan misteri yang mulai menyelubungi kami. Aku tahu, apa yang berlaku selepas ini akan mengubah hidup aku selamanya. Tapi aku juga tahu, aku sudah terlalu jauh untuk berpatah balik. Bunyi motosikal semakin dekat, mengaum di sepanjang jalan kampung yang berdebu. Dari balik pintu rumah kayu tua aku nampak bayang seorang lelaki muda dengan jakit hitam,
Wajahnya tersembunyi di bawah topi keledar berwarna gelap. Amirul cepat-cepat berdiri. Matanya tajam meneliti bayangan itu dengan penuh waspada. Lelaki itu, dia dari bandar. Nama dia Faizal, bisik Amirul sambil menggenggam tangan aku dengan erat. Dia bukan kawan biasa. Dia bekas majikan saya. Aku terkejut. Bekas majikan? Macam mana seorang gigolo boleh ada majikan? Fikiran aku ligat berputar, cuba memahami apa yang sedang berlaku. Tapi sebelum aku sempat bertanya lagi, Amirul sudah melangkah keluar, membuka pintu dan memanggil lelaki itu dengan suara tegas. Faizal, apa kau buat kat sini tengah malam-malam ni? Amirul bertanya, nada suaranya serius tapi terkawal. Faizal menanggalkan topi keledar, memperlihatkan wajah muda yang keras dengan ekspresi dingin. Aku datang untuk ingatkan kau, Amirul. Jangan lupa siapa yang bagi kau peluang dulu. Jangan buat masalah kat sini. Aku berdiri di ambang pintu, memakai baju kurung moden berwarna biru laut dengan sulaman halus di bahagian lengan. Tudung syifan aku sedikit terurai, ditiup angin malam yang dingin, menambahkan kesan misteri pada penampilan aku. Kasut tumit kecil berwarna perak aku pijak perlahan di lantai kayu, sedia untuk bertindak sekiranya perlu. Amirul memandang aku sekejap, kemudian mengalihkan perhatian kembali ke Faizal. Aku dah buat keputusan sendiri sekarang. Aku takkan biar kau kawal hidup aku lagi. Faizal ketawa sinis. Kau ingat kau boleh lari dari aku? Dunia ni kecil, Amirul. Aku sentiasa ada di belakang. Aku terasa ketegangan semakin memuncak, tapi dalam hati aku juga rasa sesuatu yang pelik. Ada sesuatu yang buat aku rasa Amirul bukan sekadar lelaki muda yang datang dan pergi begitu sahaja. Kalau kau ada niat buruk, kau kena hadap aku dulu. Suara aku keluar dengan penuh keyakinan, walaupun jantung berdegup pantas. Faizal berpaling ke arah aku. Matanya terpaku pada lekuk tubuh aku yang masih anggun walau di tengah ketegangan. Kau ni siapa? Penjaga kampung ke? Dia meindih. Aku tersenyum tipis. Boleh kata macam tulah. Tapi jangan pandang rendah pada aku. Faizal memandang Amirul sekali lagi sebelum menunggang motosikalnya pergi, meninggalkan bau asap dan ketegangan di udara malam itu. Aku menutup pintu perlahan, menoleh ke Amirul yang kini duduk kembali di sofa. Wajahnya kelihatan penat tapi tegas. Aina, aku perlukan awak dalam hidup aku. Bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai kekuatan. Aku mengangguk, merasakan gelora yang pelik dalam dada. Malam itu, aku tahu, kisah kami baru sahaja bermula. Tapi apa sebenarnya rahsia yang Faizal cuba lindungi? Dan bagaimana aku akan jadi sebahagian dari cerita ini? Malam masih panjang, dan jawapan itu belum terungkap. Suasana pagi di kampung Bukit Tinggi membawa angin segar yang menyapu dedaun kelapa di halaman rumah. Aku berdiri di dapur, mengenakan baju kurung rona hijau zamrud dengan corak bunga kecil yang halus. Tudung bawal warna krem melilit kemas di kepala. Kasut selipar kulit berwarna coklat aku tinggalkan di luar, kerana aku suka rasa sejuk lantai jubin bawah kaki. Aroma kopi panas memenuhi ruang, dan aku cuba tenangkan fikiran yang masih berputar dengan kejadian malam tadi. Amirul duduk di meja makan, mengenakan kemeja lengan pendek berwarna kelabu yang sedikit berkedut, nampak seperti baru bangun tidur tapi tetap menawan dengan tubuh tegapnya. Dia menghirup kopi dengan perlahan, matanya sesekali memandang ke arah aku seolah mahu bertanya sesuatu tapi masih ragu-ragu. Pagi, Aina. Maafkan aku kalau malam tadi aku buat kau takut, katanya akhirnya, suara beratapi penuh keikhlasan. Aku tersenyum, cuba meyakinkan dia bahawa semuanya baik-baik saja. Tak apa, Amirul. Aku faham kau ada perkara penting. Tapi kalau kau nak aku jadi sebahagian dari hidup kau, kau kena jujur dengan aku balas dengan lembut. Dia mengangguk, menurunkan pandangan sejenak.
Aku akan cuba, Aina. Tapi ada sesuatu yang aku belum berani cerita. Sesuatu yang boleh buat kau jauh dari aku. Aku mencapai cawan kopi, memegangnya erat, cuba merasakan kehangatan yang menenangkan. Cuba ceritakan sedikit pun tak apa. Aku janji, aku bukan jenis yang mudah lari. Amirul menarik nafas panjang, lalu mula bercerita tentang kehidupan lamanya di Kuala Lumpur, tentang dunia gelap yang pernah dia ceburi, dan bagaimana dia cuba lari dari bayangan masa lalu yang mengikutnya seperti bayang-bayang waktu petang. Dia akui, Faizal bukan sekadar bekas majikan, tapi juga orang yang mengawal hidupnya selama ini. Aku takut, Aina. Aku takut kalau kau tahu semua ni, kau akan tinggalkan aku, katanya sambil menunduk. Aku tersenyum, letakkan tangan di atas tangannya yang kasar tapi hangat. Manusia bukan sempurna, Amirul. Tapi kalau kau nak berubah, aku akan ada di sisi. Tiba-tiba, telefon aku berdering. Aku angkat. Suara di hujung talian membuat darah aku berderau. Seorang wanita bercakap dengan nada misteri, memperingatkan aku supaya berjaga-jaga dengan Amirul. Dia bukan siapa yang kau sangka, Aina. Ada rahsia besar yang dia sembunyikan. Aku pandang Amirul, yang kini memandang aku dengan wajah penuh kebimbangan. Adakah aku benar-benar mengenali lelaki ini? Atau aku hanya menjadi watak dalam permainan yang lebih besar daripada aku sangka? Pagi itu, kopi di meja tidak lagi terasa manis. Rahsia semakin menghimpit, dan aku tahu, aku harus bersiap sedia untuk apa sahaja yang menanti. Tapi aku juga tahu, aku sudah terlalu terjebak untuk berpatah balik. Petang di kampung Bukit Tinggi semakin redup, langit bertukar warna jingga keemasan, menyapu lembut atas genting rumah aku yang berwarna merah bata. Aku berdiri di halaman, mengenakan baju kurung moden rona ungu tua dengan potongan labu yang mengalir, tudung satin berkilauan yang aku lilit dengan kemas terbang tertiup angin. Kasut tumit rendah berwarna hitam aku tinggalkan di dalam rumah, membiarkan kaki aku menyentuh rumput basah yang baru disiram embun. Amirul datang menghampiri, memakai kemeja lengan panjang berwarna putih yang digulung sampai siku, seluar chino hitam yang kemas. Rambutnya yang hitam berkilat disikat rapi ke belakang, memberikan imej lebih dewasa dan serius dari biasa. Matanya yang gelap penuh dengan ketegasan, tetapi ada juga keluhan yang aku tahu dia cuba sembunyikan. Kau nampak cantik malam ni, Aina, katanya sambil tersenyum. Suaranya rendah dan penuh makna. Aku tersipu, membalas dengan senyuman manis. Kalau nak puji, jangan buat aku malulah. Dia ketawa kecil, kemudian duduk di bangku kayu di sebelah aku. Aina, aku dah fikir banyak tentang apa yang kau kata. Aku rasa aku dah bersedia untuk hadapi masa lalu aku, tapi aku perlukan bantuan kau. Aku memandangnya, menunggu kata-kata seterusnya. Apa yang aku boleh buat, Amirul? Dia menghela nafas, matanya merenung jauh ke arah bukit bukau yang mula gelap. Esok aku kena jumpa Faizal. Ada urusan yang tak boleh aku elak lagi. Aku takut dia akan bawa masalah ke dalam hidup kau juga. Aku mengangkat tangan, menyentuh lengannya dengan lembut. Kalau kau nak aku temani, aku akan ikut. Kita hadapi benda ni sama-sama. Amirul memandang aku dengan penuh penghargaan. Terima kasih, Aina. Kau memang kuat. Aku tersenyum, tapi dalam hati aku rasa seram sejuk. Keadaan semakin rumit, dan aku belum bersedia untuk apa yang bakal terjadi. Tapi aku juga tahu, jika aku lari sekarang, aku tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya berlaku. Malam itu, kami duduk bersama di serambi, berkongsi cerita dan impian yang selama ini terpendam. Aku memakai baju kurung labu berwarna merah jambu lembut dengan sulaman halus di bahagian dada. Rambut aku yang terurai ditiup angin malam, memberikan aura kelembutan yang sulit dijelaskan. Amirul pula memakai t-shirt hitam sederhana,
Wajahnya yang biasanya penuh ketegangan kini sedikit reda. Tiba-tiba, telefon Amirul berdering. Dia mengangkat dengan wajah serius dan berkata, "Ya, saya faham. Saya akan datang." Setelah menamatkan panggilan, dia memandang aku. Itu dari Faizal. Dia mahu jumpa aku esok di jeti lama di Sungai Perak. Aku menarik nafas panjang. Kalau begitu, kita kena sediakan diri. Namun di sudut hati, aku tahu malam esok akan membawa sesuatu yang lebih gelap daripada bayang-bayang senja ini. Dan aku harus bersedia untuk hadapi apa sahaja. Malam menjelang di kampung Bukit Tinggi. Angin lembut meniupkan bau tanah basah dan bunga melur yang tumbuh di tepi rumah. Aku berdiri di depan cermin bilik tidur, mengenakan baju kurung moden berwarna merah marun dengan sulaman halus di bahagian dada. Tudung satin hitam yang melilit kemas di kepala menambah aura misteri pada penampilanku. Kasut tumit kecil berwarna coklat gelap aku letakkan di tepi, kerana malam ini aku mahu berasa bebas dan kuat. Amirul sedang bersiap di ruang tamu, memakai baju koko putih bersih dan seluar hitam kemas. Wajahnya kelihatan tegang. Matanya sesekali memandang ke arah jam di dinding kayu yang berusia puluhan tahun. Aku tahu dia sedang melawan perasaan takut yang cuba disembunyikan. "Sudah bersedia, Aina?" Suaranya perlahan, penuh harapan. Aku mengangguk, menarik nafas dalam-dalam. "Sudah. Kita hadapi bersama." Kami keluar dari rumah dalam keheningan yang penuh makna. Jalan kampung yang sunyi dan berdebu membawa kami ke jeti lama di Sungai Perak, tempat yang dipenuhi kenangan lama dan bisikan rahsia. Cahaya bulan memantul di permukaan air yang tenang, mencipta bayang-bayang gelap yang menari-nari. Faizal sudah menunggu di situ, berdiri tegak dengan jaket kulit hitam dan seluar jeans lusuh. Wajahnya kelihatan lebih dingin dari malam sebelumnya, dan matanya penuh dengan amarah yang tersembunyi. Dia memandang Amirul dan aku dengan penuh penghinaan. "Amirul, aku tak sangka kau berani sampai ke sini," katanya dengan suara yang tajam seperti pisau. Amirul melangkah ke depan, berdiri teguh tanpa gentar. "Aku datang untuk tamatkan semua ni, Faizal. Aku tak nak hidup dalam kawalan kau lagi." Faizal ketawa sinis. "Kau ingat kau boleh lari? Dunia ni kecil. Dan aku akan pastikan kau kembali ke tempat asal." Aku berdiri di sebelah Amirul, tangan menggenggam erat tangannya yang sedikit berpeluh. Baju kurung merah marun aku terasa hangat menyerap ketegangan di antara kami. Aku tahu malam ini adalah titik perubahan dalam hidup kami. Tiba-tiba, dari arah gelap muncul beberapa lelaki lain, menambah suasana tegang. Aku terasa degupan jantung semakin laju. Tapi aku cuba tunjukkan keberanian. "Kalau ada apa-apa nak diselesaikan, kita selesaikan secara baik," aku berkata dengan suara yang tenang tapi penuh kuasa. Faizal memandang aku dengan penuh kejutan, seperti tidak menyangka aku akan berani bersuara. "Kau ni siapa?" "Penjaga kampung ke?" sindirnya. Aku tersenyum sinis. "Kalau macam tu, saya penjaga kampung yang akan pastikan awak tak kacau hidup kami lagi." Malam itu, pertarungan kata dan niat bermula di tepi sungai yang sunyi. Tapi aku tahu, ini bukan sahaja tentang Amirul dan Faizal. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti untuk terungkap. Dan aku bersedia untuk hadapi segala cabaran yang datang, walau apapun risikonya. Bayang-bayang malam semakin tebal menyelubungi jeti lama di Sungai Perak. Suasana sunyi kecuali bunyi gemericik air dan desiran angin yang membawa sejuk hingga ke tulang. Aku berdiri tegak, mengenakan kebaya moden berwarna biru laut dengan sulaman halus di bahagian dada dan lengan, kain batik yang membalut pinggulku dengan anggun. Tudung bawal satin warna kelabu aku lilit kemas, menambahkan sentuhan elegan pada penampilan malam ini. Kasut tumit rendah hitam aku simpan jauh dalam beg, malas mahu menyusahkan kaki di permukaan lantai kayu jeti yang usang. Amirul berdiri di sisiku,
memakai kemeja lengan panjang putih yang digulung hingga siku, seluar hitam kemas. Matanya yang gelap berkilat penuh tekad, namun aku dapat rasakan ada ketakutan yang tersembunyi di balik keberanian itu. Faizal dan beberapa lelaki lain berdiri berdekatan, wajah mereka keras dan penuh amarah. Sudah cukup lama kau lari, Amirul. Tapi malam ini, kau akan kembali ke tempat yang sepatutnya, Faizal berkata dengan suara dingin, sambil melangkah ke arah kami. Aku menggenggam tangan Amirul dengan erat, menguatkan dirinya dan diriku sendiri. Kalau kau mahu selesaikan masalah ni, mari kita bincang sebagai orang dewasa. Jangan biar emosi kawal segalanya, aku berkata dengan nada tegas, cuba meredakan ketegangan. Faizal ketawa kasar. Orang tua macam kau pun nak masuk campur? Jangan ingat kau boleh buat aku takut. Dia menuding jari ke arah aku, namun aku berdiri teguh, tak berganjak. Amirul menarik nafas panjang. Faizal, aku dah buat keputusan. Aku nak hidup bebas, tanpa kawalan kau. Kalau kau nak masalah, datanglah. Tiba-tiba, dari belakang muncul suara asing yang tenang tapi penuh kuasa. Cukuplah, Faizal. Kau dah terlalu jauh. Semua mata berpaling ke arah suara itu. Seorang lelaki tua muncul dari kegelapan, berpakaian Melayu lengkap dengan songkok hitam dan baju Melayu berwarna putih. Wajahnya penuh pengalaman. Matanya tajam memandang Faizal. Pak Cik Razak, aku berbisik kepada Amirul. Pak Cik Razak? Siapa dia? Amirul bertanya, sedikit terkejut. Aku kenal dia. Dia tokoh kampung yang dihormati. Kalau dia campur tangan, kita ada harapan, aku jawab. Pak Cik Razak melangkah ke hadapan, menegur Faizal dengan suara tegas. Faizal, kau kena hentikan semua ni. Kampung ni aman, dan aku tak mahu ada kacau bilau. Kau kena belajar hormat. Faizal membalas dengan pandangan penuh kebencian, tapi akhirnya mengalah. Baiklah, aku akan fikirkan. Aku menarik nafas lega, merasakan beban di dada sedikit terangkat. Namun aku tahu, ini bukan pengakhiran. Rahsia dan cabaran masih menanti di hadapan, dan aku serta Amirul harus bersedia untuk apa sahaja. Malam itu, di tepi sungai yang sunyi, aku belajar bahawa keberanian bukan hanya tentang berhadapan dengan musuh, tetapi juga tentang mempercayai diri sendiri dan orang yang kita sayang. Tapi apa sebenarnya rahsia yang Amirul pendam? Dan adakah Pak Cik Razak benar-benar boleh menjadi penyelamat? Cerita kami belum selesai. Malam masih panjang, dan misteri semakin dalam. Dewan Serbaguna kampung dipenuhi dengan cahaya lampu kuning lembut, membasahi ruang yang dipenuhi penduduk kampung yang datang untuk majlis makan malam amal. Aku berdiri di tepi, mengenakan kebaya moden rona merah bata dengan sulaman emas halus di lengannya. Tudung shifan warna coklat muda aku lilit kemas, menambah seri wajah yang berseri di bawah cahaya lampu. Kasut tumit kecil berwarna coklat gelap aku pilih supaya mudah aku bergerak di antara orang ramai. Harum minyak wangi melati yang aku sapu perlahan-lahan menguar di udara, menambah daya tarikan tanpa berlebihan. Amirul berada di sebelahku, memakai baju Melayu moden berwarna putih dengan kain samping songket berwarna emas. Rambutnya yang hitam gelap disikat kemas, dan senyumnya yang menawan membuatkan ramai mata memandang. Namun aku tahu, di balik senyum itu, ada beban yang masih belum terungkai. Majlis berjalan dengan meriah, dengan persembahan tarian tradisional dan nyanyian lagu-lagu rakyat yang memukau. Aku dan Amirul duduk di meja DIP, dikelilingi oleh tokoh-tokoh kampung dan jiran tetangga. Tapi fikiran aku melayang jauh, teringat akan pertemuan di jeti lama dan ancaman yang masih menggantung di udara. Tiba-tiba, seorang lelaki muda dengan kemeja hitam dan seluar jeans memasuki dewan. Matanya cepat mencari-cari sesuatu sebelum pandangannya bertemu dengan Amirul. Aku merasakan debaran yang pelik dalam dada.
Lelaki itu berjalan ke arah kami dengan langkah yakin. Amirul, sapanya dengan suara yang rendah tapi tegas. Amirul bangun, wajahnya berubah serius. Apa kau buat kat sini, Rizal? Rizal tersenyum sinis. Aku datang dengan tawaran baru. Aku tahu kau nak tinggalkan dunia lama, tapi dunia lama masih ada cara untuk tarik kau balik. Aku memandang Amirul dengan cemas. Siapa dia? Tanyaku perlahan. Rizal, kawan lama yang ada hubungan dengan Faizal, jawab Amirul. Dia yang akan tentukan sama ada aku boleh bebas atau tidak. Rizal duduk di sebelah kami, memandang aku dengan mata tajam. Aina, kau kena faham. Dunia Amirul ni bukan mudah nak lari. Ada harga yang kena bayar. Aku menarik nafas panjang, cuba menguatkan diri. Aku tak takut. Kalau Amirul nak aku ada di sisi dia, aku akan ada. Amirul memandang aku dengan penuh kasih sayang. Terima kasih, Aina. Kau kuat lebih dari yang aku sangka. Malam itu, di tengah kemeriahan dan cahaya lampu dewan, aku tahu perjuangan kami belum selesai. Ada bayang-bayang gelap yang masih mengintai, rahsia yang belum terungkap, dan pilihan yang harus dibuat. Dan aku bertanya pada diri sendiri, adakah aku benar-benar bersedia untuk menghadapi apa yang bakal datang? Atau adakah aku akan menjadi mangsa dalam permainan yang lebih besar dari aku sedar? Malam semakin larut ketika aku berdiri di tepi sungai yang mengalir tenang di belakang rumah. Angin malam membawa bau tanah basah dan bunga cempak yang sedang mekar. Aku memakai baju kurung moden berwarna hitam dengan corak rendah halus di bahagian lengan dan leher. Kainnya membalut tubuhku dengan anggun, manakala tudung syifan berwarna kelabu lembut aku lilit kemas, menambah aura misteri pada penampilan malam ini. Kasut tumit rendah berwarna hitam aku tinggalkan di rumah, membiarkan kaki aku menyentuh rumput lembut yang basah dengan embun. Amirul berdiri di sisiku, wajahnya kelihatan letih tapi matanya tetap penuh tekad. Aina, aku dah buat keputusan. Aku takkan biar masa lalu kawal hidup aku lagi, katanya perlahan. Aku memandangnya, hati berdebar-debar. Aku akan sentiasa bersama kau, Amirul. Apapun yang berlaku. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul suara perempuan yang aku kenal. Suara yang pernah aku dengar dalam panggilan telefon misteri dulu. Amirul, kau fikir kau boleh lari dari aku? Suara itu bergema di udara malam. Seorang wanita muda muncul, memakai baju kebaya merah dengan sulaman emas. Wajahnya cantik tapi penuh dengan dendam. Dia melangkah ke arah kami dengan langkah penuh keyakinan. Aina, kau kena tahu siapa aku sebenarnya, wanita itu berkata dengan senyuman sinis. Aku Farah, bekas teman Amirul yang tak pernah dia ceritakan. Amirul memejamkan mata sejenak, lalu membuka dengan pandangan penuh penyesalan. Farah, ini bukan masa yang sesuai. Tapi Farah hanya ketawa, masa sesuai atau tidak, aku akan pastikan rahsia kau terbongkar. Aku ada sesuatu yang boleh hancurkan hidup kau. Aku menggenggam tangan Amirul dengan kuat, merasakan getaran ketegangan yang luar biasa. Malam itu, aku tahu segala-galanya akan berubah. Rahsia yang selama ini tersembunyi bakal terdedah, dan aku harus bersedia untuk menghadapi apa sahaja yang menanti. Di balik sinar bulan yang redup, bayang-bayang masa lalu Amirul kembali menghantui kami. Tapi aku yakin, selama kita bersama, tiada apa yang mustahil. Dan di situ, di tepi sungai yang tenang, aku bertanya pada diri sendiri, adakah cinta kami cukup kuat untuk melawan bayang-bayang gelap yang menghimpit? Cerita ini belum berakhir. Rahsia masih menanti untuk diungkap, dan perjuangan kami baru sahaja bermula.